Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama-tama kali marilah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya kita masih lagi hidup dalam lingkungan iman Islam dan ihsan. Sama-sama kita sentiasa bertaubat pada Allah Ta'ala akan segala dosa yang telah kita lakukan sama ada kita sedar ataupun tidak. Dan sama-sama kita sentiasa mohon kepadanya supaya ia menetapkan kita di atas jalan yang lurus. Pada video yang lalu, saya telah menjelaskan secara ringkas dengan bahasa yang mudah. Apakah yang dimaksudkan dengan syuhud? Dan pada kali ini saya ingin menjelaskan secara ringkas dengan bahasa yang mudah dan dalam masa yang singkat. Apakah yang dimaksudkan dengan syuhudul kasrah fil wahdah, syuhudul wahdah fil kasrah? Kerana dua kalimah ini ataupun dua ayat ini sering dijadikan oleh orang-orang yang mendakwa mereka menjalani jalan tasawuf ataupun jalan tarekat sufi. Tetapi apabila diteliti daripada perkataan mereka, mereka tidaklah menjalani tarekat sufi dengan sebenar-benarnya. Kerana ramai yang memperkatakan tentang dua ayat ini secara akal. Sedangkan dua ayat ini adalah penakalan makam sufi ataupun makam perjalanan rohani. Baik. Saya ulang balik semula, apakah yang dimaksudkan dengan syuhud? Syuhud ini segi maknanya ataupun translate dalam bahasa Melayu, ya, syuhud ini perkataan Arab. Bermakna menyaksikan ataupun penyaksian. Tetapi apabila diterjemah di dalam bahasa Melayu, syuhudul kasrah fil wahdah, syuhudul wahdah fil kasrah, ya, ditranslate ataupun dimaknakan sebagai pandang yang banyak dalam yang satu ataupun pandang yang satu pada yang banyak. Tetapi perlu kita fahami, perlu kita ketahui bahawa walaupun syuhud dan pandang itu atau penyaksian itu dua perkataan yang sama maksudnya. Tetapi sebenarnya ia ada beza. Ia mempunyai perbezaan. Kerana syuhud ini adalah seperti mana saya katakan tadi, adalah penakalan makam rohani. Tetapi apabila kita sebut pandang, ia secara zahiri ataupun secara hissi. Itu pandang dengan biji mata. Maka inilah menjadi kesilapan ataupun kekeliruan setengah mereka yang tidak menjalani jalan sufiah, tetapi ingin memperkatakan kalam-kalam sufiah, ya, kalam-kalam sufi. Baik. Syuhud ini adalah satu ehwal rohani. Ia bukan secara zahiri ataupun zahir. Pandang ataupun syuhud yang banyak dalam yang satu, artinya mereka memandang alam yang beragam ini adalah dicipta oleh Tuhan yang satu. Atau
alam yang beragam yang banyak ini terbit daripada perbuatan Allah yang satu. Atau alam yang beragam yang banyak ini wujudnya di bawah wujud Allah yang satu. Ini adalah beberapa tafsiran daripada beberapa ulama menurut makam-makam yang mereka alami ataupun untuk memberi faham kepada orang-orang yang awam. Apakah maksud syuhudul kasrah fil wahdah ataupun syuhudul wahdah fil kasrah? Ini Allah yang satu itulah yang mencipta alam yang banyak. Perbuatan Allah Ta'ala yang satu itulah yang menerbitkan alam yang banyak. Ataupun wujud Allah yang satu itulah di atas wujud yang banyak. Baik. Maksud syuhud iaitu adalah penyaksian seseorang itu dengan mata hati, dengan mata batin yang terbit daripada tarikan ketuhanan ataupun jazbah. Memandang mereka dengan mata zahir akan alam ini, maka syuhud mereka akan kebesaran Allah. Menyaksi mereka dengan mata batin bahawa alam yang banyak ini terbit dari perbuatan Allah yang satu. Dengan zauqiyah, dengan satu perasaan di dalam jiwa. Bukan semata-mata pandang sahaja. Apakah yang kita boleh faham tentang syuhud? Iaitu penyaksian dengan mata kepala, menguasai mereka akan mata batin sehingga terbit kesan daripada penyaksian itu kepada zahir. Ini perlu dipaham dengan sebaik-baiknya. Baik, kita buka Al-Quran. Boleh semak dalam Al-Quran ya. Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud orang-orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Boleh cek dalam Al-Quran. Saya pun tak ingat surah tu ayat berapa, surah berapa. Tapi boleh cek. Orang-orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah, gemetar hati mereka. Gemetar dada mereka. Sehingga kadang-kadang menggigil mereka. Keluar air mata mereka. Itu syuhud. Mendengar sahaja kalimat Allah, terus gemetar. Gemetar jiwa mereka. Mereka merasakan kebesaran Allah Ta'ala itu. Merasakan dengan diri mereka. Ini syuhud. Maka, bukan dimaksudkan syuhud itu yang sebenar-benarnya semata-mata pandang. Kemudian difikir. Bukan semata-mata itu. Jika kita memandang alam yang banyak ini, dicipta oleh Allah Ta'ala yang satu, dengan akal kita faham, itu betul. Itu betul. Tetapi bukanlah yang dimaksudkan dengan syuhud yang sebenar-benarnya menurut Sufiah. Menurut ahli Sufi. Maka yang dimaksudkan ataupun ehwal ataupun hakikat sebenarnya syuhudul wahdah fil kasrah, syuhudul kasrah fil wahdah, iaitu melihat mereka dengan mata kepalanya hingga menyerbu ke dalam jiwa mereka kebesaran Allah Ta'ala. Ini Allah Ta'ala yang satu itulah yang mencipta alam yang banyak. Dan alam yang banyak ini adalah dicipta oleh Allah Ta'ala yang satu.
Perbuatan Allah Taala yang satu itu menerbitkan alam yang banyak, dan alam yang banyak ini terbit daripada perbuatan Allah Taala yang satu. Allah Taala yang satu itulah wujudnya di atas segala wujud yang banyak. Maka wujud yang banyak ini berada di bawah wujud Allah yang satu. Dengan mata kepala hingga terbit kebesaran Allah Taala itu dalam diri mereka. Gementar hati mereka. Itu maksudnya syuhud. Maka itulah sebab saya selalu kata syuhud, kalimah syuhud dan kalimah pandang adalah berbeza hakikat. Walaupun satu maksud satu arti kalimah. Hakikatnya berbeza. Baik. Bila kita ketahui bahawa syuhud itu adalah penyaksian dari mata kepala hingga terbit ihwalnya kepada diri, kepada zahiriah, gementar hati mereka menyaksikan alam yang banyak ini, diterbitkan oleh Allah Taala yang satu, dicipta oleh Allah Taala yang satu. Apakah tahap? Bagaimanakah untuk mencapainya? Tak lain tak bukan untuk mencapai tahap ini adalah dengan menjalani jalan tarekah sufiah. Iaitu mensucikan diri kita, batin kita daripada segala nafsu amarah yang cintakan dunia, yang suka kepada kemaksiatan dunia, maksiat atas dunia. Kerana dunia inilah ataupun nafsu amarah inilah yang hijab antara kita dengan Allah, yang menjauhkan kita dengan Allah Taala. Maka apabila suci hati itu, maka hampir dengan Allah. Hampir dengan Allah, lebih hampir daripada urat leher. Dengan arti kata, kita merasakan Allah Taala itu hampir dengan kita. Tetapi bukan hampir zat. Kerana Allah Taala itu bukan jisim, bukan jirim, bukan benda. Bukan hampir berdekat, berjarak, tidak. Kita merasakan Allah Taala itu wujud dengan syuhud, dengan getaran, dengan jiwa kita. Hakikat syuhud ini tidak akan dapat dicapai melainkan dengan menjalani tarekah sufiah yang benar dan dijalani dengan sebenar-benarnya, dengan istiqamah. InsyaAllah akan terbit ihwal syuhud ini. Jadi inilah yang banyak disalah faham oleh mereka-mereka yang tidak menjalani tarekat sufiah, tetapi membaca kalam-kalam sufiah dengan akal. Membaca mereka kalimah syuhudul kasrah fil wadah, syuhudul wadah fil kasrah di dalam kitab-kitab tasawuf. Sedangkan mereka tidak menjalani jalan untuk mencapai makam itu. Tidak menjalani jalan untuk mencapai ihwal syuhud. Tidak mendapat zauqiyah. Kerana syuhud itu terbit daripada zauqiyah dahulu. Zauqiyah terbit daripada jazbah. Yang ini tarikan ketuhanan akan menghasilkan syuhud. Syuhud akan menghasilkan zauqiyah. Zauqiyah akan menghasilkan syuhud. Jadi hendaklah difaham akan hakikat ini. Supaya kita tidak tersalah faham. Mengambil kalam-kalam sufiah, kalam hakikat, kalam makrifat, kalam maqamah, kita fikir dengan akal. Kemudian kita jadikan ilmu. Maka bersalahan dengan ihwal yang sebenar yang dialami oleh ulama' tahqiq yang sufiah itu. Jadi sekian dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.